Kat sini ada plug. Okay, iridium Toyota original. Kita kasi tukar. Dan kalau korang tak tahu, damper. Bunyi steering korang pelik-pelik ke kan, time korang pusing steering korang, kemungkinan boleh jadi damper. Damper tu korang tengok kecil je kan, sebenarnya tu murah. Tapi kalau korang tengok kat sini, yes, kita kena buka semua ni. So kena buka semua ni. Tengoklah, nak buka steering saja tapi kena buka dia punya interior. Serahkan je kat pakar masa kami, insya-Allah kami boleh buat damper, steering damper atau kita panggil star bintang lah. Betul lagi. Nampak plug ni? Ini boleh pakai dah. So kita tukar baru. Kita buat inspection. Dia hantar servis saja, kita buat inspection. Ni lampu dia ni kan, tadi ada masalah. Jadi malap, macam malap. Sebenarnya pasal dia pasang tinted je, tapi kita dah polish. So yang mana minat nak polish juga, tak ada masalah. Kita ada ASD, promote sikit lah kita punya polish coating PPF punya workshop kat depan. Kalau minat boleh book appointment juga, link kat bio. Benda yang sama, itu saya access kat sana. Damper ni pula. Datanglah buat inspection. Kita check masalah kereta kurang. Korang jangan risau. Korang hantar servis sekali pun, kita check sampai kita bagi tahu lah, ni ada pecah mana. Ada pecah, kita bagi tahu. Bukannya kita buat yang pecah tu. Tu memang kita buat inspection, kita bagi tahu. Perasan nak ada pecah. Takut owner tak perasan. Sama juga macam bunyi damper ni. Kalau bunyi-bunyi ni nanti orang salahkan sober lah, orang salahkan bahagian interior dalaman lah. Kita tahu dah damper confirm dengan guna kepakaran. Kalau suka konten macam ni, boleh like dan follow kami. Kita bagi tahu up to date untuk siapa yang pakai kereta Toyota CBU lah. Toyota CBU terutamanya. Tips penjagaan pun kita ada bagi tahu. Hari ni kita just update lah kita punya bengkel daily punya inspection dan repair. Bye.